Assalamualaikum semua. Okey, sekarang cikgu nak ajarkan bagaimanakah kita nak masukkan font ataupun teks pada lukisan kita ni. Okey, jadi pertama sekali kita akan pilih warna yang kita nak untuk tulisan kita lah. Jadi untuk kat sini cikgu nak ambil warna merah sajalah Okey, dan make sure kita berada pada layer yang paling atas sekali. Okey, sekarang cikgu berada pada layer karakter ni lah, iaitu layer 2 ni. Okey, dan seterusnya kita terus pergi dekat kita punya setting yang ini, setting, tekan pergi dekat yang first section iaitu add, dan kita akan pergi dekat add text ni, tekan add text tu. Okey, nampak nanti dia akan keluar teks ni lah, dan akan keluar keyboard sekali. Kalau keyboard ni tak keluar, boleh pergi kat bawah ni, pergi ke bawah ni, tekan show keyboard. Ni tengah hide kan, tekan keyboard ni, tekan show keyboard, nanti dia akan ada keyboard kita lah. Dan cikgu akan letakkan tajuk yang sesuai lah dengan cikgu punya lukisan hari ni. Okay, so Bomberman contohnya. Okay, macam tu. Okay, dan macam mana kita nak tukar dia punya jenis tulisan font ni, style dia. So gunakan jari, jangan gunakan pensel, gunakan jari, double tap macam ni. Okay, double tap lagi sekali, nanti dia akan keluar pop up ni kan. Double tap lagi sekali, nampak kita boleh highlight dia macam tu. Make sure kita highlight blue, all blue dekat sana, nampak tak? Macam tu. Dan kita akan pergi dekat yang ini. Ini adalah nama tulisan dia lah. Ni Janda Manate Solid ni. Okey, jadi boleh tekan yang itu kalau nak tukar. Okey, dekat sini. Yang berada kiri sekali, ini adalah kita punya jenis-jenis tulisan font kita. Nampak dekat situ tajuk dah mulai bertukar ya. So make sure untuk tajuk pastikan sesuatu yang besar, jelas. Jangan ambil yang halus macam ni contoh. Kan? Kan yang terlalu halus macam ni. Kan? Dia tak jadi outstanding lah, tak jelas. So pilih font yang jelas, yang nampak besar macam ni. Okey, macam mana kita nak ubah size dia? Dekat sini pun boleh. Yang ni kita boleh ubah size dia kan? Gitu. Ataupun senang, kita boleh gunakan simbol anak panah kita. Tekan simbol anak panah yang berada dekat sini atas ni, ujung belah kiri ni. Tekan yang itu dan kita boleh besarkan. Tarik je. Bawah ni kena ambil uniform lah ambil uniform. Okey, nak gunakan freeform untuk kita nak squidge dia macam ni. Okey, and ada lagi yang kita boleh buat font kita ni supaya dia tak jadi biasa kan. Boleh tekan wrap ni. Warp ke wrap ke kan, kat bawah ni kan. Ada pelajar cikgu cakap wrap, ada juga pelajar cikgu cakap warp. Mana-manalah. Tapi gunakan yang keempat ni, fungsi yang keempat ni untuk apa? Bila kita tekan nanti kita boleh bentuk dia macam ni. Kita boleh letakkan style pada font. Macam tu contohnya. Bomberman kan. Macam tu. Contohlah kan. And then boleh tutup simbol anak panah balik. Tapi tak habis. Okay, perasan tak kita punya tulisan ni tak berapa jelas? Sebab apa? Kita kena letakkan shadow lah kat belakang tu sikit. So kita pergi dekat layer. Sekarang itu kita punya tajuk tulisan kita, tajuk title kita Bomberman. Swipe ke kiri, tekan duplicate. Okay, pergi yang dekat nombor 2, layer yang kedua. Dan kita akan adjust the color lah. Pergi dekat sini, adjustment, yang itu. Untuk kita akan ambil hue, saturation, brightness. Dan kita akan pergi dekat brightness ni. Lepas tu swipe ke kiri sampai jadi none lah. Okay, bila kita check balik dekat layer, kita masuk balik dekat layer, nanti tulisan tu jadi hitam, nampak tak? Kenapa kita hitamkan? Kita akan gerakkan lah shadow tu. Okay, ni tak mau gunakan warp, kita gunakan uniform kat bawah ni, uniform supaya kita gerakkan dia, nampak? Kiri ataupun kanan. Okay, contohlah ada pelajar cikgu tanya, cikgu kalau saya tak nak dia punya outline belakang tu hitam lah, boleh tak tukar? Boleh. Pergi balik dekat kita punya adjustment, kan? Pergi dekat hue, saturation, brightness lagi sekali. Let's say brightness ni kita swipe pula ke kanan, nampak tak? Nanti jadi putih. Hitam, putih. Hitam, putih. Jadi awak boleh pilih lah yang mana awak nak. Nak macam medium ke, nak macam grey-grey pun boleh. Macam tu. Kan? Dan seterusnya kita boleh tutup fungsi adjustment dekat sana. Dan pergi dekat layer, pergi dekat layer paling atas, tap begini dan kita akan pilih merge down. Okay? Alright, itu saja. Selamat mencuba.